Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan pengguna media yang hadir pada petang ini. Untuk pengetahuan semua, kami baru sahaja selesai mengadakan mesyuarat Sekretariat Melayu Berdaulat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah persekutuan yang melibatkan kawasan Bandaraya Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Mesyuarat pada hari ini, Jumaat 19 Disember 2025, telah membincangkan beberapa perkara dan memberi fokus kepada dua tajuk yang besar, iaitu kebimbangan rakyat dan juga kemarahan penduduk, khususnya di wilayah persekutuan yang kita sebutkan tadi. Dan hal ini juga melibatkan warga Malaysia yang tinggal di bandar-bandar besar selain daripada Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Isu yang kami bincangkan dan kami timbulkan, kami menjemput para media pada petang ini ialah pelantikan menteri dan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang baru yang melibatkan kawasan wilayah. Tindakan ini didakwa akan menyebabkan kedudukan orang Melayu, aktiviti dan hak orang Melayu akan terhakis, sama ada dari segi tanah, premis perniagaan dan lain-lain. Kerana antara tanggungjawab utama YB Menteri adalah berkait dengan pembangunan, kembangan pemilikan tanah dan pemberian hartanah, premis dan sebagainya, juga mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan Sekretariat Khusus bagi memberikan kesedaran dan hal-hal yang berkait dengan kepentingan orang Melayu. Di dalam bacaan kami dapati YB Menteri juga akan bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkait dengan agama Islam. Masjid, surau, sekolah-sekolah agama, pusat-pusat pendidikan, tahfiz dan seterusnya. Jadi kami bimbang dan kami tidak pasti apakah yang akan berlaku kepada institusi keagamaan, khususnya agama Islam, apabila menteri yang dilantik bukan terdiri daripada orang Islam seperti yang berlaku sebelum daripada ini. Maka hasil daripada pembincangan pada petang ini, kami telah bersetuju untuk menubuhkan satu sekretariat yang khusus bagi memberikan kesedaran kepada rakyat, terutama warga wilayah persekutuan, bahawa adanya kebimbangan di kalangan rakyat terhadap pelantikan yang baru, dan tidak mustahil jika ianya tidak diambil tindakan yang sepatutnya akan menyebabkan berlakunya kemarahan rakyat dan sekali lagi boleh menimbulkan resah dan gelisah dalam kalangan rakyat. Maka dengan sebab itu, perjumpaan pada petang ni, ya, kami telah bersetuju untuk menubuhkan satu sekretariat yang khusus demi mempertahankan kedaulatan bandar supaya ianya terus-menerus terletak di bawah pentadbiran dan juga kepimpinan daripada orang-orang Melayu. Itu pendahuluan yang ingin saya sampaikan dan saya ingin menyerahkan kepada rakan-rakan sekretariat yang lain, ya, untuk mengemukakan maklumat tambahan dan juga penerangan yang sepatutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi bahawa kita telah mengadakan suatu mesyuarat khas pada petang ini dan keputusannya kita telah bersetuju menubuhkan satu sekretariat Melayu Bandar Berdaulat akibat daripada keputusan PMX Kerajaan Madani melantik Hanayo ataupun Menteri Wilayah ini daripada DAP. Ini adalah satu sejarah yang sangat pelik dan luar biasa yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan
Madani, PMX, kerana bermulanya Kementerian Wilayah ini pada 1976. Tertubuhnya wilayah pada 1973 dengan 16 menteri, yang terakhir Dr. Zaleha, yang dahulunya memang diketuai oleh, dipimpin oleh, dilantik adalah Menteri Melayu daripada UMNO, dan UMNO kepada amanah, kemudian amanah kepada PKR, dan akhir sekali jawatan ini terlepas, dilucutkan kepada orang Melayu, diberikan kepada DAP, iaitu orang yang bukan orang Melayu. Jadi saya nak tegaskan, mana mungkin dahulunya keputusan Tun Razak membawa keluar wilayah persekutuan daripada Selangor untuk menyelamatkan Dewan Undangan Negeri Selangor pada waktu itu yang 50-50. Dan pada waktu itu kita telah dengar orang yang asing ini, orang yang bukan Melayu ini menyatakan bahawa Kuala Lumpur ini kita punya. Dan hari ini tidak semena-mena kementerian ini telah diberikan begitu saja kepada DAP. Jadi ini saya kira satu pengkhianatan besar Anwar Ibrahim kepada kepimpinan Melayu yang terdahulu, yang menyelamatkan Kuala Lumpur ini daripada tangan orang lain daripada selain Melayu, tapi dikhianati oleh Anwar Ibrahim dengan menyerahkan menteri wilayah ini kepada orang yang bukan Melayu. Saya nak kaitkan bagaimana kita sebelum ini NGO-NGO menentang pelaksanaan akta dan undang-undang yang akan dibentangkan di Parlimen dan akan diluluskan pada sesi yang akan datang, URA, Pembangunan Semula Orang Melayu. Saya nak maklumkan bahawa di Kuala Lumpur ini ada 139 kawasan targeted dalam data Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dalam data KPKT bahawa kawasan-kawasan yang 91 buah ini adalah kawasan orang Melayu, kawasan perumahan orang Melayu, kemudian kawasan 14 kawasan industri, 14 kawasan bercampur perdagangan. Dan ini adalah perancangan masa depan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan KPKT. Kalaulah diletakkan menteri yang sekarang ini, menteri yang bukan daripada orang Melayu, bagaimana kawasan-kawasan perumahan yang sedia ada ini, yang dikononnya nak dibangunkan atas nama Pembangunan Semula Bandar, kita dapat selamatkan. Sedangkan kes Kampung Sungai Baru, yang tanah itu sekarang ini penduduknya 100% orang Melayu, pemilikannya lebih kurang 270 pemilik itu orang Melayu, sekarang dicadangkan untuk dibangunkan, maka di Kampung Sungai Baru itu kemungkinan besar berlaku sama macam berlaku di Kerinci, Bangsar South. Dahulunya Kampung Kerinci, tempat itu orang Melayu punya, sekarang orang Melayu sudah tidak menjadi majoriti lagi di situ. Jadi saya kira penyerahan Menteri Wilayah kepada Kuala Lumpur ini adalah satu penyerahan yang mengkhianati amanah pemimpin-pemimpin terdahulu, dan saya kira orang Melayu tidak boleh maafkan perbuatan ini. Dan kawasan 139 kawasan ini meliputi 3,206 ekar kawasan di Kuala Lumpur ini, dengan nilai pembangunan kasar GDV-nya, Gross Development Value, 355 bilion. Jadi saya kira ini adalah suatu bukan saja serah wilayah persekutuan, serah dengan tanah, serah dengan projek. Siapa yang akan mendapat manfaat? URA adalah suatu akta yang dibuat untuk memudahkan pemaju mengambil alih tanah-tanah ini daripada flat-flat yang tidak dikatakan tidak cantik, yang tidak terurus, urusan dan sebagainya, nak dibangunkan. Tapi dibangunkan siapa akhir yang akan dapat. Jadi ini saya kira merupakan suatu masalah besar kepada orang Melayu khususnya di Kuala Lumpur, dan daripada medsos, daripada peringkat rakyat bawahan, di mana-mana saja kita berjalan dan bertemu, mereka merasakan kebimbangan, terancam dengan lantikan yang telah dibuat oleh PMX ini, iaitu Hanayu sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Kita bukan rasis, tetapi sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan untuk meningkatkan lagi rasis di Kuala Lumpur. Sebab saya nak sebut, di dalam Kuala Lumpur ini, Bukit Bintang siapa punya, Bangsar siapa punya, Mac Valley siapa punya, KLCC siapa punya, di mana-mana dia sentuh siapa punya. Tak ada, orang Melayu sudah tidak menguasai lagi ke property, orang Melayu tidak menguasai lagi perdagangan. Kita pergilah mana-mana,
dalam wilayah Kuala Lumpur ini, pusat-pusat perniagaan di Ampang, di Ceras dan sebagainya. Siapa yang punya? Kita bukan rasis, tapi kita nak beritahu bahawa orang Melayu tidak ada kekuatan lagi dari sudut ekonomi. Orang Melayu tidak ada kekuatan lagi dari sudut pemilikan. Orang Melayu tidak ada kekuatan lagi. Hatta perniagaan-perniagaan kecil di dalam wilayah Kuala Lumpur ini pun kita tidak punya kekuatan lagi. Ini kan pula ditambah lagi dengan pelantikan menteri daripada DAP. Saya nampak orang Melayu akan terus tercicir, orang Melayu akan dinafikan atas selama kuota. Dulu mereka menuntut kuota 30% Bumi Putra, itu diorang tuntut 50%. Adakah ini? Ini suatu tindakan yang sangat rasis. Sebab adil kita di dalam negara ini berdasarkan kepada perlembagaan. Komposisi Melayu dalam negara ini 65%. Orang Cina 22%. Orang India 8%. Adil dalam arti kata 8% orang India, 22% orang Cina, 65% orang Melayu dipertahankan. Itu adil. Bukan adil 50% sama rata di antara semua kaum. Itu tidak adil. Kalau satu kek 5% orang Melayu dibahagikan dengan 65 komposisi dengan orang 50% untuk orang Cina dan India, mana adilnya? Mereka dapat kek yang lebih besar, kita dapat kek walaupun 5% tapi komposisi kita besar dan ramai. Jadi oleh sebab itu kita pada petang ini, saya kira ini suatu pengkhianatan besar Kerajaan Madani, pengkhianatan besar Anwar Ibrahim kepada orang Melayu. Jadi orang Melayu kena bangun, orang Melayu kena bangkit, orang Melayu kena bersatu untuk mempertahankan hak-hak orang Melayu di Kuala Lumpur ini. Kalau dulu Datuk Harun bersungguh-sungguh bawa orang Melayu datang ke bandar, sebab itu ada flat perkeliling, ada flat Pahang, ada flat ini jasa Datuk Harun untuk mengumpulkan orang Melayu di bandar, menjadikan bandar ini ada juga bahagian untuk orang Melayu. Tapi dengan pelantikan penyerahan ini bermakna jasa polisi dasar yang telah dibuat oleh pemimpin dahulu dikhianati oleh Perdana Menteri yang dia kata sekarang ini nak bantu Melayu. Nak bantu apa? Inikah balasan kepada orang Melayu? Jadi saya kira orang Melayu sudah tidak punya harapan lagi kepada yang eksekutif Kerajaan Madani. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada cikgu silakan. Ya. Satu perkara lagi yang saya nak sebut ialah DAP ni memang dia punya tujuan dan juga matlamat antaranya ialah untuk menguasai kerajaan tempatan. Tapi dia nak pergi kepada pilihan raya kerajaan tempatan ni mungkin agak sukar. Tetapi setelah menguasai Kuala Lumpur ni, saya sangat yakin bahawa matlamat untuk tujuan mengadakan kerajaan tempatan di Kuala Lumpur ni mungkin satu masa akan dapat direalisasikan. Pun begitu, sekiranya tentangan kuat daripada rakyat dan juga orang Melayu khususnya, sudah tentu cadangan yang dikemukakan pada beberapa minggu yang lepas, kalau kita tak lupa, untuk nak menguasai bandaraya Kuala Lumpur ni, dia mencadangkan setiap parlimen di Kuala Lumpur ni mempunyai dua wakil duduk dalam komiti di bandaraya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kalau kita kira ada berapa parlimen dalam Kuala Lumpur ni, kita ada berapa parlimen? 11 ya. Mungkin adalah kalau ada wakil Melayu Islam adalah Labuan, Putrajaya, Titi Wangsa mungkin. Tapi Setiawangsa dan juga Bandar Tun Razak yang dikuasai oleh PH, saya tak pasti dia akan wakil Melayu ni penuh, mungkin satu-satu. Tapi yang selain dari itu, Seputih, Kepong, Ceras, dan tentu semua wakilnya. Dia ada cadangan, kalau tak silap saya 2 minggu lepas, cadangan 2 orang wakil dari setiap parlimen dicadangkan untuk duduk dalam bot di Dewan Bandaraya. Dia mungkin bolehlah peranannya sebagai ahli majlis kerajaan tempatan, sebab dia nak pergi pada pilihan raya kerajaan tempatan ini memang agak susah mendapat tentangan yang kuat sekarang ini. Tapi dengan cara macam ini, dia boleh merealisasikan tujuan asalnya untuk menguasai kerajaan-kerajaan tempatan dengan bermula dari Kuala Lumpur. Kita sangat yakin itu adalah antara perkara yang menjadi objektif. Sebab ini semua
Ini semua menjadi asas perjuangan mereka. Bukan benda yang perlu disembunyikan lagi. Mana-mana pun mereka menyebut tentang perjuangan untuk merealisasikan pilihan raya kerajaan tempatan. Tak ada siapa yang disembunyikan. Benda tu dah disebut. Cuma tidak direalisasikan. Tapi sekarang ni adalah masa yang kita tengok ruang yang diberi. Kita tak tahu kenapa. Tak pernah berlaku. Kalau ada satu menteri DAP, satu diimbangi dengan wakil timbalan menterinya orang Melayu, mungkinlah adalah sedikit keseimbangan. Tapi seolah-olah nampak PMX kita macam kena picit telur lah, kan? Kerana kuasa 40 kuasa politik parlimen DAP itu sebenarnya sangat kuat. Dan saya nampak keputusan pilihan raya negeri di Sabah ini sebenarnya adalah tiket untuk DAP nak dapatkan laba yang lebih. Kurang di Sabah tetapi dia dapat laba yang lebih. Dia jadikan kekalahan di Sabah dan dia mencari alasan UEC itu sebagai tiket untuk dia nak memerah sebut PMX. Itu yang saya nampak. Allahuakbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali gabungan NGO Islam. Kebimbangan saya yang amat ketara ialah di mana yang kita kenali DAP ini amat bertentangan dengan perjuangan kami NGO Islam, di mana kita lebih kepada amal ma'ruf nahi munkar. Kita mencegah maksiat, kejudian, umrah urut, songsang dan lain-lain lagi. Jadi dengan seorang, bagi saya ini menteri besar, dan adakah imej satu tempat nadi tunjang jantung negara akan bertukar imejnya sebagaimana? Dan saya pasti akan ke belakang di mana kebimbangan saya pusat maksiat dan lain-lain lagi. Itu yang menjadi kebimbangan saya. Dan kita jadilah mata rantai, kita jadilah pasukan ataupun untuk kita mengawasi tindak tanduk mereka ini, kerana kita cukup faham DAP ini ke arah mana yang akan bawa imej negara kita, di mana Islam ialah agama negara, dan jika pelancong ataupun kita sendiri yang datang ke ibu negara kita ini ke Kuala Lumpur, saya nampak akan ke belakang dan amat membimbangkan. Dan saya menyuruhlah supaya sesuatu harus dilakukan dan kesedaran daripada peringkat bawah sehingga atas, terutamanya pemimpin kita, Perdana Menteri dan lain-lain lagi. Kerana amat membimbangkan, dan ini ialah tindakan yang ke belakang dan bukan kemajuan dan bukanlah satu peningkatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Terima kasih kepada media yang hadir pada hari ini, rakan-rakan NGO. Pertama sekali, hasil daripada mesyuarat yang telah disebut oleh sahabat-sahabat kita tadi menunjukkan concern kita, menunjukkan rasa tanggungjawab kita terhadap apa yang berlaku pada hari ini. Sepatutnya orang Melayu perlu risau. Orang Melayu perlu bangkit untuk melihat keadaan yang berlaku pada hari ini sangat-sangat meruncing bagi pihak orang Melayu itu sendiri. Sebenarnya seperti apa yang disebut oleh Cikgu Zai tadi. Bermula daripada tahun 76, 16 orang menteri wilayah ini adalah di kalangan orang-orang Melayu. Mengapa yang 17 ini menteri dan juga timbalannya di kalangan orang DAP, orang Cina? Itu persoalan yang perlu dijawab. Bukan hanya menjawab apa ada masalah. Tak ada apa. Macam tukah cara seorang Perdana Menteri menjawab apabila persoalan-persoalan yang dibangkitkan ini ianya datang daripada bawah, datang daripada orang Melayu, datang daripada rakyat. Sepatutnya bukan begitu cara yang sepatutnya. Jelas, kalau begitulah jawapan seorang Perdana Menteri,
yang memang kita tengah pantau sekarang, bahawa beliau ini telah hilang kuasa. Duduk saja sebagai Perdana Menteri, tapi telah hilang kuasa. Negara telah digadaikan secara sistematiknya dalam perjanjian ART. Dan hari ini pula, pada hari Rabu yang lepas, wilayah persekutuan pula telah diberikan. So ini satu perkara pengkhianatan, satu perkara yang sangat-sangat biadab yang pihak kami tidak boleh terima. Pihak kami tidak boleh terima. Justru kami mengajak seluruh orang Melayu yang mempunyai kesedaran yang tinggi, mari bersama-sama dalam movement ini yang insya-Allah akan dibentuk satu sekretariat yang khusus untuk melihat perjalanan wilayah persekutuan ini. Lebih-lebih lagi telah diterajui oleh seorang menteri yang tiada kompetensi. Anak ayuh gagal. Apa yang berlaku pada Kementerian Belia dan Sukan? Sehingga kan isu FAM satu perkara yang sangat memalukan. Bagaimana Perdana Menteri boleh assign seorang menteri yang gagal seperti ini untuk masuk ke dalam kampung baru, untuk masuk ke dalam wilayah persekutuan yang mempunyai masalah-masalah yang terkini berkaitan tentang isu kampung baru orang Melayu, yang berkaitan tentang isu-isu peniaga orang Melayu, penjajah dan juga masalah tanah yang masih sukar untuk diselesaikan, tapi telah diberi amanah kepada seorang menteri yang gagal. Jadi saya menyerulah pada petang ini bersama dengan hasrat kawan-kawan, sahabat-sahabat pada hari ini, kita akan teruskan memberi kesedaran yang tinggi, memberi impak yang kuat tentang apa yang berlaku pada hari ini. Kerajaan hari ini dalam keadaan sangat-sangat lemas. Ianya perlu diselamatkan. Bagaimana nak selamatkan? Bukan kita hulur tangan. Ianya tak boleh nak diselamatkan pada pandangan saya. Kita tukar sahaja pada pilihan raya umum yang akan datang. Saya rasa ramai yang akan bersetuju dengan apa yang saya sebut ini. Jadi sekadar itu saya serah semula kepada pengurusi. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan semua. Seperti yang telah disebutkan tadi dengan jelas bahawa Kuala Lumpur adalah jantung kepada negara, dan jika sekiranya jantung ini dimasuki dengan pelbagai perkara yang merosakkan, perkara yang tidak benar, yang tidak menggambarkan keseluruhan aspirasi rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu, kita bimbang ianya akan menjadi suatu malapetaka kepada bukan sahaja warga Kuala Lumpur, tapi juga kepada seluruh warga Malaysia. Dan sebab itulah kita sangat mengalu-alukan kerjasama, bantuan, persefahaman dan kerjasama yang erat sesama kita untuk kita memastikan supaya gerakan kita, iaitu mempertahankan kedaulatan bandar, akan bergerak seiring dengan apa yang disebutkan oleh beberapa perkara di dalam perlembagaan persekutuan, dan juga mempunyai kaitan sangat rapat dengan kepentingan dan keutamaan menjadikan masyarakat bandar suatu kawasan yang selesa untuk diduduki, berkongsi segala yang ada dari segi natural resources, apa yang ada kita kongsi bersama demi kehidupan yang lebih aman dan makmur, berteraskan kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi ini adalah harapan kami dan adalah menjadi salah satu dari objektif kami yang besar, iaitu kami akan turun bukan sahaja ke wilayah persekutuan, bukan sahaja di Kuala Lumpur, bukan sahaja di Labuan dan juga Putrajaya, tetapi kami akan turun ke segenap negeri, kampung dan daerah untuk kami memberikan kepahaman bahawa isu ini, hal ini adalah merupakan sebahagian daripada denyut nadi rakyat yang perlu digembeling bersama demi kepentingan kita bersama insya-Allah. Dan selepas daripada ini kita mahu melihat keadaan yang lebih baik dan lebih makmur dalam konteks kehidupan masyarakat Malaysia yang aman dan damai. Sungguh pun demikian, kita juga ingin menyebutkan bahawa sebenarnya rakyat masih lagi meratapi apabila Perdana Menteri kita menandatangani ART,
dan kita perlu merasa bimbang dan takut dengan ura-ura untuk melaksanakan, melulus dan melaksanakan URA yang juga menjadi sebahagian daripada undang-undang, enakmen dan peraturan yang akan menjerat kedudukan penduduk tempatan orang-orang Melayu dan juga Bumi Putera sebagai pemilik kepada negara ini sejak daripada asal lagi. Dengan itu saya sekadar ini saja. Sebelum daripada itu saya membuka ruang dan persoalan jika ada di kalangan rakan media yang ingin bertanya. Persilakan. Selepas perjanjian ada orang-orang mengatakan akan ada gerakan undur UNWA 2.0. Ada apa-apa? Setakat ini saya rasa kita tak ada lagi ke arah itu. Yang penting sekarang ni ialah kita nak menggerakkan rakyat memahami perkara-perkara penting kerana isunya sekarang ni ART ni tidak dipaham dengan sebaiknya oleh rakyat, itu satu. Begitu juga dengan URA, begitu juga dengan kedudukan menteri wilayah yang baru. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah satu yang memberi kefahaman sehingga rakyat bangkit berdasarkan kepada kefahaman mereka, dan barulah gerakan itu bukan sahaja bersifat idealisme tetapi semangat, tetapi berterusan menjadi sebahagian daripada gerakan rakyat untuk memberikan suatu semangat yang baru kepada rakyat supaya mereka tahu siapa yang mereka akan undi di dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi setakat ini saya rasa belum ada lagi untuk undur UNWA, tapi jika ada gerakan yang semikian, kami di pihak NGO mengalu-alukan gerakan itu dan kami akan bersama-sama, turut sama untuk memastikan supaya rakyat mencipta satu gelombang khususnya daripada NGO. Minggu lepas MP Pro Terengganu mana? MP Pro Terengganu mengambil legal action ke atas PMX berdasarkan pada perjanjian tu mesti diuruskan ataupun ditandatangani oleh persekutuan dan oleh PMX sebagai individu. Jadi mungkin dia tu boleh di. Silakan cikgu tu. Maknanya Agong kena dapat restu dari Agong dan juga Parlimen. Memang ada satu sekretariat telah ditubuhkan, iaitu sekretariat bantah perjanjian UNWA Trump, kerana kita dapati bahawa tindakan Perdana Menteri menandatangani perjanjian itu abuse buah perkara 69, kerana dia mesti present dulu kepada Parlimen dan mendapat endorsement daripada Parlimen. Dia kena present kepada Majlis Kaji-Kaji Melayu kerana terlibat juga perjanjian itu dalam perkara yang melibatkan hal ehwal di bawah Majlis Kaji-Kajian Melayu dan juga yang di-Tuan Agong sebagai ketua tertinggi eksekutif di negara, dan juga dia mesti mendapat memberikan taklimat dan juga pandangan daripada negeri-negeri kerana perjanjian itu melibat juga hasil-hasil sumber di peringkat negeri. Jadi memang tindakan yang telah dibuat oleh MP Ulu Terengganu mempunyai local standard kerana beliau adalah ahli parlimen dan beliau sepatutnya salah seorang daripada yang mesti membahas dan juga mesti dirasionalkan dalam tindakan bahawa dia mesti beri pada parlimen dan parlimen mesti rasional memberikan konsen kepada Perdana Menteri. Jadi saya kira itu tindakan permulaan, mungkin akan diikuti oleh pihak lain lagi daripada ini. Dan dimaklumkan surat kepada Majlis Kajian Melayu dan juga kepada Tuan Agong telah pun sampai pada minggu lepas. Cuma sidang media sedikit masa lagi sebab kita menunggu beberapa pihak lagi untuk Sekretariat Malaysia. Sikit saya Tunggang benda ni lah. Pasal dah ada gerakan tu. Saya nak tambah sikit. Tadi ada di kalangan yang bertanya berkaitan tentang sekretariat dan wilayah ini. Yang ini kita akan buat secara khusus untuk kita memantau apa yang akan berlaku ke hadapan inilah. Itu tugas antara tugas sekretariat tu. Yang anggota-anggota sekretariat ini kita akan masukkan orang-orang yang berpengalaman untuk membantu
supaya perjalanan menteri yang baru ini akan sentiasa kita pantau. Kita pantau wilayah watch, kita akan pantau insya-Allah lah. Itu antara fungsi tu dia. Jadi sebenarnya hari ini saya mewakili sahabat-sahabat lain mengharapkan supaya kalau boleh kita highlightkan isu wilayah ni, sebab isu wilayah ini dia yang paling latest dan memang kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Yang itulah. Jadi sebarang update tu nanti kita akan maklumkan semula lah berkaitan tentang penubuhan sekretariat ni yang akan diketuai oleh seseorang. Ya, ya. Mungkin sikit boleh nyatakan pandangan terhadap di wilayah ni daripada kalangan orang Islam. Jadi kita tahu di kawasan Padang banyak. Jadi bagaimana ketimbang daripada Okey. Sebenarnya yang disuarakan kelimpangan oleh saudara Sahakini tadi tu, dengan adanya menteri Islam pun subuh maksiat di Kuala Lumpur, apatah lagi pelantikan menteri bukan Islam, kerana mereka melihat aktiviti-aktiviti yang dilarang oleh Islam itu sebenarnya pada mereka mungkin tidak menjadi kesalahan. Mereka melihat dari sudut hasil kewangan Kuala Lumpur. Jadi kita sangat bimbang itulah aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada ialah yang liberalnya, yang mungkin juga tidak ada pengawalan yang begitu ketat pada aktiviti-aktiviti yang dikejutkan oleh negara itu bila tertangkapnya sekumpulan manusia lebih 200 orang yang melakukan aktiviti songsang tu. Selepas ini mungkin berita-berita yang macam tu mungkin agak sukar untuk kita nak dengar lah. Kita harap tidak begitu. Yang tambahlah mungkin enforcement. Kita tengok enforcement tu akan bergantung kepada siapa yang memimpin dan berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebenarnya kita melihat imej negara kita sepatutnya ke arah lebih Islamis, lebih kepada budaya Melayu. Sebab kita ini kena berbangga bahawa Malaysia sebuah negara Islam yang amat dibanggakan oleh negara-negara Islam yang lain. Kalau kita dulu Malaysia ialah disanjung tinggi di kalangan negara Islam, Malaysia ini role model kita ke depan. Tapi sekarang ini kita ke belakang sebab saya akan tengok lepas ini mana menteri-menteri, mana mungkin menteri daripada DAP yang utusan Tuhan lah apa ini kita katakan ada kata dari gereja, saya pun tak pasti apa macam mana, tapi adakah mereka ini akan meletakkan Kuala Lumpur sebagai ibu negara, imej yang bagaimana akan ada selepas ini. Jadi imej yang macam mana Han Ayuh ni akan buat kepada Kuala Lumpur kan. Jadi kelebihan kita sepatutnya kita lebih ke depan dengan mempromosikan budaya Melayu, imej Melayu, agama Islam dan imej Islam. Tapi jika yang berkuasa itu orang yang sebegini, saya langsung. Tapi kalau cakap pasal kebudayaan itu, Tiong punya masalah lagi kerana dia dengan timbalannya langsung tak ada budaya Melayu. Budaya ini kerajaan kabinet dia memang lanjut. Budaya Arab mampu. Budaya yang begini yang saya nampak akan lebih dipromosikan, dan di mana kita sebagai bangsa Melayu di tanah air kita sendiri, di mana nenek moyang kita bermati-matian, bergadai dan sebagainya, tetapi dia sampai dekat kita gadaikan, dan orang yang menggadaikan itu juga yang memberi kuasa juga orang Melayu. Kita bimbang sebenarnya dengan pelantikan menteri yang baru ni akan timbul konflik yang berterusan. Di masjid, di surau, di madrasah, di Mahat Hafiz, di sekolah rendah Islam, mengajar manusia menjadi manusia yang baik. Berpegang kepada agama, kembali kepada ajaran agama yang asal. Apabila mereka keluar daripada masjid, apabila mereka keluar daripada surau, rumah ibadat kita, madrasah, tahfiz dan sebagainya, yang banyak juga di Kuala Lumpur, pada masa yang sama akan berkonflik pula dengan apa yang berlaku di luar sana. Apabila kita melalui Coket sebagai contohnya, kita semua tahu apa yang berlaku di Coket suatu masa dulu. Tetapi sekarang ini kita tidak tahu. Memang tidak dapat dinafikan. Dalam di BKL ni dia banyak undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya lesen judi, tempat minum arak,
tempat berkaraoke, sebagainya dan sebagainya, itu tidak dapat dinafikan. Jadi kita bimbang nanti, ya, kalau ya berlaku apa yang kita bimbang ini, maka sudah berlakulah ya apa yang kita fikirkan, bahawa sebenarnya jantung Kuala Lumpur ini sepatutnya menjadi model yang baik ya untuk Islam, untuk masyarakat berbudaya, menjadi contoh ya kepada orang yang datang ya untuk melancong dan sebagainya. Kalau tidak dikawal dengan baik, penguatkuasaan undang-undang tidak wujud, pendidikan juga tidak wujud. Pendidikan ini bukan saja untuk merujuk kepada pendidikan Islam, tapi pendidikan budaya juga merupakan satu hal yang sangat penting. Yang kita sangat berpegang kepada rukun negara. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Jadi bagaimana nak bentuk satu kelompok manusia yang sopan, yang bertata susila, dalam keadaan mereka mabuk, dalam keadaan ya mereka bersekududukan, ya walaupun pada agama mereka mungkin dianggap sebagai betul dan tidak salah, tapi bagaimana ia memberikan suatu kesan ya kepada pemikiran masyarakat sekeliling, bahawa masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur ini bukan lagi melambangkan suatu kelompok manusia Melayu Islam dan juga masyarakat bukan Islam yang boleh hidup secara harmoni, tidak menimbulkan kekacauan dalam konteks persefahaman dari segi budaya, cara hidup dan juga agama. Jadi perkara ini sangatlah bertentangan ya dengan apa yang dipromosikan oleh semua universiti yang mengajar pelajar-pelajar universiti menjadi sekelompok manusia yang beradab, yang memahami tentang budaya, tamadun Islam dan juga tamadun bukan Islam dan seterusnya. Jadi kebimbangan-kebimbangan ini sebenarnya ya kita sebut dan kita nak dedahkan kepada masyarakat, terutamanya orang Melayu, bahawa kita berada di ambang bahaya dan di ambang keruntuhan jika sekiranya kita tidak mengambil tanggungjawab ini sebagai satu tanggungjawab yang besar dan khusus, ya, sehingga akhirnya kita boleh bergabung ya tanpa kita melihat kepada perbezaan politik, perbezaan agama, ya, perbezaan keturunan, perbezaan tinggal di bandar, luar bandar. Jangan duk sebut yang ni mari daripada Kelantan, ya, yang ni dia mari daripada Kedah, yang datang daripada Johor dan sebagainya. Tetapi bila kita berkumpul di sini, maka tanggungjawab itu adalah tanggungjawab bersama. Kalau rosaknya masyarakat di Kuala Lumpur, maka apabila mereka balik ke kampung halaman masing-masing, akan merosakkan kelompok-kelompok yang tinggal di kampung pula. Ya, maka inilah sebenarnya yang menjadi sebahagian daripada kerisauan kita. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, menjadi hak kita untuk menyatakan sikap dan pandangan kita apabila berlaku perkara yang kita yakin akan merosakkan ya Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai jiwa bangsa yang betul-betul berteraskan kepada Islam sebagai agama persekutuan. Saya rasa itu saja yang boleh. Ya, silakan. Ya. Tak tahu bagaimana reaksi daripada ini bila diletakkan Menteri JP lah, JP dan juga di wilayah ini, mereka memang ada matlamat seperti Quran, Persatuan semua dan juga pilihan IPDP lah. Jadi macam mana semua matlamat ni akan lebih mudah untuk kita dapat dan melemahkan lagi kedudukan orang Melayu. Everything is in place. Ya, semua telah diletak. Tetapi kita kena ingat juga bahawa kita ada ahli-ahli parlimen kita yang akan bercakap, ya, akan membahas dan akan memberikan, ya, sehingga akhirnya kita harap akan digantung, ya, akan ditangguhkan dan tidak akan berlaku. Itu satu. Yang kedua, gerakan rakyat adalah merupakan satu gerakan yang dibuktikan sebagai gerakan massa yang sentiasa mencapai kemenangan. Tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama mesti bersatu. Syarat yang kedua yang mesti tidak berpecah. Syarat yang ketiga kita tahu objektif yang nak kita capai. Kalau masing-masing ada kepentingan, maka kita takut dan kita bimbang. Gerakan besar, gelombangnya adalah sangat besar dan semuanya disambut, tapi kita tidak mahu ianya menjadi sebahagian daripada kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang kita sekarang ni, ya, atas nama semua parti-parti politik dan ahli-ahli parlimen Melayu Islam, kita minta sangat supaya bersama-sama dengan kita, NGO, ya, ribuan NGO yang ada, kita akan gembelingkan insya-Allah. Begitu juga dengan pihak-pihak yang stakeholders, termasuklah mungkin pegawai daripada DBJF yang mungkin akan boleh membantu kita
memberikan input. Yang pentingnya ialah matlamat kita sampai, dan akhirnya ya, sama ada PMX merasa bimbang dengan gerakan kita sehingga menukarkan, ya, sebab ini adalah kuasa PMX, kita nak tukar kepada menteri yang lain ya, dengan gerakan yang kita ada, dan seterusnya ya, kita akan mencapai matlamat kita. Kalau tidak tahun ini, tahun depan. Kalau tidak tahun depan, kita tunggu pilihan raya yang ke-16. Jadi ultimate goal dia adalah menetapkan menteri lah. Ultimate goal kita nak put everything in place, nak letakkan semula, mengembalikan semula kedudukan Kuala Lumpur sebagai hati dan jantung, bukan setakat menukar menteri, tetapi mendapat seorang menteri yang betul-betul memahami ya, kehendak rakyat warga Kuala Lumpur dalam pelbagai aspek ya, dan seterusnya ya, melaksanakan pelbagai peraturan undang yang sedia ada dan mengubah mana-mana peraturan dan juga undang-undang yang ada yang kita lihat bertentangan dengan ya, kedudukan dan juga gerakan yang kita ini, iaitu mempertahankan kedaulatan bandar. Jadi itu fokus kita. Silakan Anwar untuk memberikan jawatan itu kepada KAP, bagi pandangan Prof atas sebab apa dan kenapa. Sebab dan kenapa tu kita kena tanya dia. Okay? Tapi kita boleh buat andaian. Andaian yang pertama ialah mereka kalah di Sabah. Andaian yang kedua yang kita tengok, digunakan umpan UEC itu, ya, sebenarnya semua orang fokus. Kalau kita tengok media masa, semua orang fokus pada UEC. Kita ingat ya, dia nak buat yang itu. Tetapi inilah orang politik ya, yang mereka ibaratnya main carrom. Ya, dia tembak ke sana, sebenarnya nak dia masukkan masuk dalam lubang itu buah yang lain, terletak dalam lubang yang lain. Ini sebahagian dari strategi politik. Dan walaupun saya sebut tadi kita tidak tahu apa yang berlaku di sebalik itu, tetapi yang pastinya ya, DAP telah membuat perancangan yang awal, yang telah lama, cuma mencari ruang saja. Ya, mereka mendapat apa kita sebut tadi PPKT sejak lama, dan boleh dikatakan, kalau boleh saya sebut, semua exco ya, yang ada di negeri-negeri di bawah PH ini, exco PBT-nya adalah daripada DAP. Kalau tidak pasti, tolong cek dan pastikan. Apa maknanya ini? Maknanya ialah mereka nak memudahkan penyelarasan ya, peraturan, undang-undang, kuasa dan sebagainya yang ada di Kuala Lumpur ya, di ibu negara, dibawa masuk ke negeri-negeri yang mereka lakukan. Tetapi ada satu lagi halangan. Halangannya ialah mereka tidak dapat lakukan ya, di Kuala Lumpur. Ya. Dan apabila gerakan yang dilakukan oleh ya, Kuala Sungai Baru, gerakan-gerakan lain yang kita dapati berlaku perkembangan itu, mereka melihat sudah sampai masanya untuk mereka bertindak dengan lebih agresif ya, dengan lebih keras, iaitu sudah tentulah mereka akan pergi jumpa dengan PMX. Ya, saya tidak fikir mereka hanya kebetulan, dan PMX berfikir bagi pihak mereka, oh kalau begitu kita tukar. Tak ada. Ini sudah tentulah berlakunya tekanan ya, berlakunya apa kita panggil pressure daripada pihak tertentu yang akhirnya membawa kepada perubahan yang kita lihat ini. Ransom politik juga. Ransom politik, ya betul. Jadi kita tidak harapan mereka tidak mesti selepas pada ini mereka akan terus menerus yang mengemukakan cadangan demi cadangan. Ini yang kita lihat ini hanya URA saja ya, tetapi kita tidak tahu kawasan yang 139 kawasan saja apa yang mereka nak buat ya. Kalau kita pergi ke tempat-tempat lain pun kita tengok ya, syarikat-syarikat yang membina rumah dengan harga yang mahal dan sebagainya ya, semuanya terdiri daripada itu hak mereka, kerana itu adalah sebahagian daripada modal yang mereka miliki. Itu kita tidak boleh katakan ya. Kita tak boleh nak sebut kerana apa ya, kerana mungkin satu tidak ada fakta, yang kedua orang lain tidak ada wang ada mungkin dilaburkan tempat yang tidak sebaik. Tapi mereka mempunyai perancangan yang sangat mantap. Tetapi segala perancangan itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya ya, kuasa yang ada kepada menteri. Jadi saya rasa masa yang mereka pilih itu sangat sesuai ya, keadaan yang ada juga sangat sesuai, sehingga akhirnya apa yang disebut ya, sebagai seize the opportunity itu diambil oleh mereka yang membawa kepada apa yang sedang berlaku. Jadi orang-orang Melayu
seharusnya tidak terus tidur, ya. Mereka bangun tetapi mereka berpecah di antara satu sama lain, dan inilah saya rasa masa yang paling baik, ya, untuk sama-sama kita menggembeling tenaga dan usaha kita, memberi kefahaman kepada masyarakat sebenarnya apa yang berlaku kepada politik Malaysia sekarang ini, ya, sedang dibawa ke arah peruntuhan yang sebesar-besarnya. Kalau tidak dikawal, maka keadaan akan berlaku dalam keadaan yang sangat teruk, dan tidak mustahil selepas daripada ini akan berlaku banyak lagi perkara-perkara yang tidak dapat dikawal. Jadi kita harap sangatlah kepada seluruh NGO dan mereka yang berkepentingan di kalangan orang Melayu untuk sama-sama bangkit dan bersama-sama dengan sekretariat kita, iaitu mempertahankan kedaulatan bandar. Bagaimana kalau diketat? Kita apa yang kita boleh buat ialah kita memberikan tekanan demi tekanan. Tapi ada satu artikel yang ditulis, ya, yang menyebutkan bahawa tidak mustahil akan berlakunya sesuatu yang menggemparkan di Kuala Lumpur jika sekiranya pelantikan ini diteruskan dan tidak diambil tindakan. Ada satu yang ditulis oleh saya ada baca, dan disebut dengan satu term yang sangat menakutkan sebenarnya, ya, yang membawa kepada kemungkinan pemberontakan, pergaduhan, pertilian perkauman yang saya rasa kita telah alami 1969, terutama orang tua seperti saya, ya, walaupun saya duduk di kampung pada masa itu, dan kita tidak mahu sebenarnya perkara itu berbangkit lagi. Cuma apabila kita nak memahami keadaan ini, kita hendaklah membaca banyak bahan-bahan yang ditulis, ya, pada tahun 1970-an itu, yang membawa kepada peristiwa 13 Mei yang sangat menyayat hati itu, ya, dikaitkan dengan deklarasi Setapak, ya, dikaitkan juga dengan Tanjung 1 dan Tanjung 2, yang semuanya memberikan kepada kita kefahaman bahawa pergerakan mereka adalah pergerakan yang dirancang, dan sampai satu masa mereka akan mencapai objektif mereka, cita-cita mereka, jika sekiranya kita orang Melayu tidak bersatu dan mengambil tindakan yang sepatutnya. Okey, ada apa-apa lagi? Saya rasa okey, ya. Kalau tukarkan dengan Sani Hamzah tu bagus.